filem Peluru Senja The Ghost and the Gun. Filem ni bergenre war drama, berlatar belakangkan tahun 1948 semasa Perang Dunia Kedua dekat Tanah Melayu yang sedang bergolak. Ada spy kalangan kami. Mesti ada pengkhianatan dalam filem ni. Belajar dulu kenal kawan atau musuh. Oh, The Ghost and the Gun. Oh. Fabian Lu tadi tu. Selalu dia berlakon lawak. Oh. Okay, so mungkin diorang berdua tu nak lawan dengan jahat ni, yang Chinese ni. Komunis ke? Peluru Senja The Ghost and the Gun in Cinema 28 Ogos. Dilakonkan oleh Fabian Lu, Hazman Al-Idrus, Asmara Abigail dan juga Brett Tutua. Filem ini diarahkan oleh Anshul Tiwari. Basically mengisahkan tentang dua veteran perang, seorang askar Melayu dan juga askar British versus musuh yang sama. Filem ni akan berada kat Pawagam 28 Ogos. So nanti kita tengok ramai-ramai dan saya akan review juga filem ni. Yang ni kena tengok sebab filem ni melalui dia punya trailer, filem ni penuh isi dan sure filem ni memang sedap.